Semangat macam ni lah yang Atuk suka. Acara tu bulan depan. Banyak masa untuk korang berlatih. Ayu boleh makan, mesti diorang kata sedap juga. Tapi kenapa? Kuih ni memang sedap. Rasalah. Sedap. Sedap kan? Resepi kuih ni, Ros yang buat. Mail! Muharram? Safar? Apa tu? Entah. Cepat angkat kelapa tu. Yelah. Cemas nampak. Ada apa? Ihsan! Ihsan! Ihsan dah hilang! Bijak. Tahu tak apa? Jom basuh tangan dulu. Jom. Mana datang buah sawit ni? Kita orang punya, apa? Cikgu bagi. Kita orang kena belajar pasal minyak sawit Malaysia. Oh, bagus tu. Cukuplah tu. Penatnya. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Kalau abah kita orang ada, mesti boleh selalu jemaah macam ni kan? Suka sangat. Atuk kan ada. Nak jemaah hari-hari pun boleh. Tak ada budak perempuan gunting rambut. Ada 2 orang tukang gunting. Saya kenal itu seorang juga. Siapa? Agnes! Selamat pagi semua. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai memang bergurau. Tapi kat depan tak ada pepatung. Itu bukan masalah akak. Dah, pergi. Korang macam dari mana? Ada je kat sana. Dengan cerita Zul. Nenek saya kata kalau pokok tu... Cerita apa? Biar saya cerita.